Latihan intensif 1.3 soalan nombor 7. Farida telah melakukan aktiviti senaman pada waktu riadah. Kemudian dia menghitung anggaran laju degupan jantungnya menggunakan fungsi fx sama 17/20. 220 tolak x dengan x ialah usianya. So maknanya dia nak tahu anggaran laju degupan jantung. Dia kena masukkan usia dia. Tapi soalan pertama, tentukan songsangan bagi fungsi ini. Fx sama dengan 17/20 per 220 tolak x. Nak cari songsang macam biasa, katakan y sama dengan 17/20 220 tolak x. Pindahkan 17/20 ke sebelah, mana dia akan jadi terbalik. So y 20/17 220 tolak x. Ni x pindah sana, yang ni pindah kanan. Jadi x sama dengan 220 tolak 20/17 y. Jadi f songsang menjadi 220 tolak 20/17 x. Okey. So inilah fungsi songsang dia. Untuk B pula, usia dia 16 tahun, anggaran degupan jantung. So usia x adalah usia, so 16 ni adalah x. X sama dengan 16. So gantikan f 16 sama dengan 17/20 220 tolak 16 sahaja. Jadi sekarang zaman moden, tekan saja kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah 220 tolak ni akan dapat 173.4. Okey, itu sahaja, sangat mudah.